Berzina atas pentas. Allahu Akbar. Apa komen ni? Allah, semakin hari semakin menjadi-jadi. Saya sebenarnya tak mau nak ulas bab ni. Sebab ada orang yang berilmu, sebab ada orang yang hebat-hebat. Saya pun dah ulas dah dalam karya-karya saya, dalam majlis-majlis ilmu saya. Bab ni dah ulas dah. Maksud dia bukan saya nak berdiam diri atas maksiat depan mata. Tak boleh macam tu. Kita kena bersuara juga bila ada maksiat depan mata. Bila kita pilih untuk berdiam diri, tibalah masanya untuk kita menunggu bala Allah Subhanahu Wa Taala sampai kepada kita. Jangan macam tu ya. Ada maksiat, kita kena cegah. Jadi ada ustaz-ustaz kita yang hebat-hebat dalam live, dalam TikTok ni dah ulas dah. PU Shape pun dah ceritakan dah. Seorang sahabat saya hantar video, mesej saya. Dia mesej saya, dia bagi tahu, "Imam, tolong bagi satu hadis Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan orang yang beromen atas pentas." Saya cakap, "Wish, hampir benar. Takkan ada orang beromen atas pentas?" Dia kata, "Iya Imam." Lepas tu dia hantar video. Jangan hantar video pelik-pelik. Dia hantar video tuan-tuan dan puan. Dia hantar video, saya tengok lah. Rupanya benda ni dah viral. Saya je lah lambat tahu kan. Jadi bila kita tengok dalam video tersebut, dia buat satu lakonan di atas pentas. Tapi babak lakonan tersebut adalah menjolok mata, senang cerita. Kiranya babak dia tu memang tak patut dia buat sebenarnya. Tapi pihak UM dah ambil tindakan dan pihak-pihak berkuasa pun dah ambil tindakan. Semua orang dah sentuh dah bab ni. Cuma saya nak sentuh dekat mana. Saya sedih juga tengok yang berlakon tu. Tapi lagi sedih tuan-tuan, puan-puan, adalah orang yang bersorak tu. Ya, sedih lagi banyak pada orang yang bersorak tu. Punyalah dia seronok tengok babak tu. Apa saya nak gambarkan pada tuan-tuan dan puan rahmati Allah? Inilah yang kata Nabi Muhammad SAW bagi tahu siap-siap dah. Kita akan duduk pada satu zaman di mana kita akan nampak zina depan mata tuan-tuan dan puan-puan. Zina depan mata. Kita duk fikir dulu macam mana rupa zina depan mata. Sekarang ni dah nampak dah tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Orang lebih suka ataupun lebih happy dengan perkara yang mendatangkan kemungkaran depan mata dia. Dia tak cegah, malah dia seronok, dia menyokong. Saya akan baca satu hadis Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan tunggulah kan, dengar betul-betul. Hadam simpan sampai kita masuk dalam kubur. Kata Rasulullah SAW, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat dia, iaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. "Inna min asyaratis sa'ah an yurfa'al ilmu." Tanda-tanda, antara tanda-tanda kiamat, kata Rasulullah, iaitu yang pertama adalah ilmu banyak akan diangkat. Ilmu akan diangkat tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Yang kedua kata Rasulullah, wa yaksurul jahlu, iaitu banyaknya kejahilan. Banyaknya kejahilan tu maksud dia apa? Bukan nak bagi tahu semakin dunia ni semakin canggih, semakin pandai, tidak. Banyaknya kejahilan dalam bidang agama. Orang tak ambil tahu hukum makam haram halal, dia abaikan. Yang ketiga adalah wa yaksuruz zina, iaitu banyaknya zina. Berlakunya zina depan mata. Zina dah sampai tepi-tepi kita pun kita lebih memilih untuk mengabaikan, malah untuk membela pun ada. Ingat tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila seorang itu dah tak ada adalah, bila satu tempat tersebut dah tak ada amal ma'ruf, maka kita akan tiadalah untuk menimpa bala Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya wa yakusura syurbu khamri, maksud dia apa? Iaitu banyaknya orang yang minum arak. Nampak? Tuan-tuan nampak? Bukan tak nampak. Wa yaqillar rijal, iaitu apa? Kaum lelaki sedikit. Wa yakusuran nisa hatta yakuna li khamsi nara'atan qayyimul wahidu. Kata Rasulullah, kaum lelaki semakin lama semakin sedikit dan kaum wanita semakin banyak. Sampai diberi perumpamaan pada Rasulullah. Apa dia? Dinisbabkan untuk seorang lelaki boleh menjaga 50 orang perempuan sampai tahap tu. Jadi hadis ini diambil daripada riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Fahim tu? Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah, janganlah kita ni jahil sangat sampailah kita tak boleh nak beza benda halal dan haram. Haram depan mata, bukan di belakang kita, malah depan kita. Tapi lebih memilih untuk menyokong, bersorak, gembira
Allahu Akbar. Ingat, munkar dan nakir akan sentiasa menunggu untuk soal kita, menyeksa kita. Azab kubur lagi sakit, tuan-tuan dan puan-puan. Dengar wahai Allah ya. Semoga kita dapat beramal. Dengar sampai habis dan sebarkan. Semoga ini menjadi ibadah kita dan menjadi satu pemberat pada timbangan amalan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Clear.